kalau ikutkan apa yang saya rasa sekarang ni memang sedikit beremosi lah, sedih. Memang sebab tadi waktu di semifinal condition dalam keadaan yang tak baik lah. Jadinya kita try lepas kekalahan tadi, kita tukar kita punya mindset untuk dalam game ke final untuk dapatkan pingat nombor 3 sebagai pingat pertama untuk Malaysia. Jadinya sekarang ni memang kita dah capai. Saya sangat bersyukur walaupun tak dapat emas, kita tapi gangsa untuk Malaysia. Dan kita harap, dan saya utamanya nak terima kasih kepada barisan jurulatih Daphne dan Coach Sabrina yang always memberikan sokongan penuh, yang memberikan motivasi banyak kepada kami berdua dan mengajar kami serta Diamond yang untuk di Deaflympic kali ini memang paling banyak membantu kami ke peringkat yang paling tertinggi ini. Yang terus bersama dengan para pemain, kami dapat pingat nombor ketiga untuk Malaysia. Pertamanya memang betul lah, memang hari ini memang kami dah all out. Dan kalau ikutkan kami dah dapat pingat emas, tapi tak kesampaian. Kami fikir untuk membalas balik. Tadi kami aturkan untuk ke final nombor 3 atau 3 dan 4. Kami yakin akhirnya kami mendapat pingat gangsa nombor 3 untuk Malaysia yang pertama. Jadinya cabaran ni memang sangat banyak. Dan kita harapkan dan terima kasih utamanya kepada jurulatih saya, kepada semua rakyat Malaysia yang sentiasa menyokong